PASTAK ni nama singkatan, tetapi nama penuhnya kita panggil Pasukan Taktikal Khas lah. Untuk makluman tuan, ini adalah satu-satunya pasukan taktikal khas ataupun elite team yang ada di Jabatan Imigresen Malaysia dan diletakkan di bawah bidang tugas dan tanggungjawab bahagian perisikan dan operasi khas yang hanya ada di Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia saja tuan. Ancaman first kali kita nak keselamatan pegawai yang menyertai operasi itu dengan keselamatan orang awam. Sebab kadang-kadang parti ni bila membabitkan, ialah dia dah mengaut keuntungan yang besar, sedikit ni pemalsuan dan sebagainya, dia akan cuba meloloskan juga. Betul. So kadang-kadang rempuhan dia ni sebagai contoh, kalau ni cerita-cerita yang lama lah. Kita pernah pergi macam kilang kotak. Setiap pekerja dalam tu dia ada pisau lipat. So setiap barangan yang ada pada dia tu boleh jadikan senjata. So kita kena neutraliskan dulu benda tu, dan baru pegawai lain boleh untuk semak dia orang pakai pasport apa, pakai pas apa. Itu tujuan dia. Orang nak lepas diri ni apa depan mata tuan Betul, semua akan jadi senjata. Semua jadi senjata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton Isra Wani? Apa khabar para penonton Tanah Berdalat TV yang sedang menonton live eksklusif bersama Syaril? Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita ada satu topik istimewa. Tuan-tuan mungkin tidak pernah mendengar namanya, tetapi malam ini kita membawakan topik berkenaan dengan satu pasukan yang dikenali sebagai Pasukan Taktikal Khas Jabatan Imigresen Malaysia ataupun PASTAK. Pasukan khas, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk itu malam ini kita membawa Tuan Muhammad Anas Muhammad Zarib, iaitu pengarah bahagian perisikan dan operasi khas PASTAK. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat tuan. Tuan orang mana? Saya orang Port Dickson tuan. Orang Port Dickson. Port Dickson belah mana? Batu apa? Batu Empat. Batu Empek Batu Empek. Ni orang kuat immigration ni, PASTAK ni. Kenapa tuan-tuan kita membawa Tuan Anas ni? Kerana kita nak bercerita tentang apa yang dimaksudkan dengan PASTAK. Tuan, mungkin ramai yang belum pernah dengar tentang PASTAK secara dekat. Boleh tak tuan, orang kata apa, untuk mukadimahnya menceritakan apa itu PASTAK dan bagaimana ia ditubuhkan? All yours tuan. Okay, terima kasih tuan. Untuk makluman tuan, PASTAK ni nama singkatan, tetapi nama penuhnya kita panggil Pasukan Taktikal Khas lah. Untuk makluman tuan, ini adalah satu-satunya pasukan taktikal khas ataupun elite team yang ada di Jabatan Imigresen Malaysia dan diletakkan di bawah bidang tugas dan tanggungjawab bahagian perisikan dan operasi khas yang hanya ada di Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia saja tuan. PASTAK ni tuan, kalau ikut sejarah dia, bermula perwujudan dia 2014. Tetapi 2014. Tetapi penubuhannya 2018. Berbeza lah tuan. Perwujudan dan penubuhannya berbeza lah. Perwujudan dia bermula daripada satu inspirasi oleh pengarah Imigresen Negeri Sembilan dan juga pengarah Imigresen Melaka pada tahun 2014 tuan. Permulaannya dia dinamakan sebagai grup taktikal khas oleh dua negeri inilah, yang mana pada permulaannya mencakupi kepada seramai lebih kurang 40 orang kandidat yang menerima khusus di Pusat Latihan Asas Komando Asahan tuan, di Melaka. Permulaannya daripada 40 orang tersebut, tetapi hanya 20 saja yang lepas. Daripada 20 orang tu tuan, maka wujudlah GTK.
Tetapi apabila dia berada di peringkat negeri, tidak. Masa tu dikenali sebagai GTK. Apa tu? Group Tactical Khas. Masa tu belum PASTAK lagi Belum. GTK, Group Tactical Khas. Betul. Pada tahun 2014. Okey. Oleh kerana dia tidak diletakkan di ibu pejabat tuan, hanya melibatkan dua negeri, maka kelancaran pengoperasian itu tersekat-sekat kan. Dan pada 2018-2017 adalah proses penubuhan PASTAK, Pasukan Tactical Khas secara khusus. Setelah melalui mesyuarat jawatankuasa penguatkuasaan khas yang dipengusikan oleh Ketua Pengarah Immigration pada ketika itu. Maka dah sebulat suara pada 2017 kita wujudkan Pasukan Tactical Khas tuan. Bermula dari situ, intake yang pertama adalah pada tahun 2018 tuan. Yang dihadiri oleh seramai 120 orang. 120 orang. Ni yang calon ni? Ini calon. Maknanya kita dah edarkan orang, sesiapa yang berminat boleh sifat. Alright. Dan bila isi, kita dapat collect 120 orang. Untuk selection yang pertama lah tuan. Maknanya saringan yang pertama. Bila saringan pertama, mereka hadir, kita buat ujian fizikal dan sebagainya. Dan yang lepas lebih kurang 40 orang. Daripada 120 orang. Maknanya kita tetapkan lah. Maknanya kita tak ambil sebarangan lah tuan. Maknanya untuk GTK, PASTAK ni maknanya pemilihannya spesifik lah. Daripada 40 orang tuan, 2018 lebih kurang bulan Mac, kita adakan kerjasama dengan pihak ATM untuk melatih mereka. Bukan ATM maksudnya, dengan pihak PGA, Pasukan Gerakan Am. Itu permulaan kami. Permulaan PASTAK itu. Diberi latihan dengan PGA. Dan Alhamdulillah latihan yang dikendalikan selama 30 hari, lebih kurang sebulan. Dan mereka telah ditauliahkan lah untuk menjadi Pasukan Tactical Khas. Itu permulaan sejarahnya lah tuan. 2018 dan sehingga hari ini lebih kurang, kalau bermulanya PASTAK sehingga hari ini lebih kurang 7 tahun lah. PASTAK tu telah wujud tuan. Di Jabatan Immigration Malaysia lah. Sehingga hari ini. Tadi kita sentuh sikit tuan. Tadi boleh, tuan bagi tahu daripada 100 tu, daripada 100 orang yang masuk tu, 40 orang aja yang survive lah istilahnya kan. Agaknya apa basic kriteria yang diguna pakai tu? Kalau ikut yang basic tu memang kita gunakan basic biasalah. 2.4 km tu lari, tekan tubi, ukuran dada, lompat setempat. Itu semua kita basic lah tuan. Basic. Daripada situ dah mula kita tapir lah. Gagal dekat situ tuan. Tu yang 40 orang saja yang dapat. Itu permulaan tuan. Permulaan kita sentuh kepada fizikal. Tetapi bila dia dah masuk kepada peringkat kedua, asas, barulah kita sentuh elemen-elemen lain lah tuan. Berkaitan dengan sebab kita kalau fizikal kuat, mental tak kuat tuan. Akhirnya tumbang kan. Sebab kekuatan pasukan bukan pada fizikal sepenuhnya. Mental tu kena ada tuan. Itu sebab kita ada ujian psikometrik lah. Tetapi di peringkat awal kita belum ada lagi tuan. Selepas 40 tu dah ada, baru kita buat ujian psikometrik lah. Jadi all in latihan tu berapa lama tuan? Kalau ikut sebulan. Sebulan tidak termasuk pemilihan oleh pasukan JIM dulu. Makna sebulan selection tu, lain. Selection lain kan. Makna sebulan ni adalah di peringkat PGA lah. Tetapi di peringkat JIM lebih kurang 5 hingga 7 hari lah untuk kita buat selection lah. Memang rejim latihan tu memang keras lah tuan untuk permulaan tak keras, tetapi bila kita dihantar di PGA tuan, ujian fizikal kita ikut spek yang ditetapkan lah. Tetapi untuk latihan-latihan lain kita kesesuaian ikut dengan Jabatan Immigration punya keperluan lah. Latihan tu tuan, kalau boleh share sikit lah, maknanya macam ala-ala komando lah tuan ya. Kira kita kata nak sebut ala-ala tu tuan, maknanya ala-ala tak sama lah. Tak sama. Betul lah tuan, ala-ala komando, tapi tidak mencapai yelah kalau komando tu sangat ekstrim lah kan tapi ini pun dah cukup melelahkan lah kalau daripada 100 pun 40 orang je dapat. Mana siapa yang lepas tu tuan, best among the best dalam Jabatan Immigration Malaysia lah. Ini diambil daripada seluruh negeri, seluruh Jabatan Immigration Malaysia, seluruh Malaysia tuan. Kita ada tetapkan, yang penting dia telah disahkan jawatan lah tuan. Ini sukarela dia nak pergi ke atau memang dipilih? Sukarela. Untuk kali pertama kita buat pelawaan. Maknanya siapa yang berminat, betul-betul ada hati dan perasaan untuk menganggotai PASTAK, baru dia submit form lah tuan. Daripada situ baru kita tengok rela ke tak rela selepas tu tuan.
ada satu benda yang selalulah bila orang cakap pasukan khas ni, Betul. adalah kemahiran tempur jarak dekat. Betul. Dia panggil CQB kan, close quarter battle. Dalam macam ni immigration pun ada. Ada tuan. Itu ada juga salah satu modul kita panggil dalam latihan dengan pihak BJA. Dia ada close quarter battle dan tempur tanpa senjata lah tuan. Okey. So saya nak tahu satu je tuan. Boleh tuan. Pasukan apa yang membezakan betul-betul? Ni sebab apa? Macam contohnya pasukan beruniform lain. Dia ada unit risik dia. Betul. Dia ada unit operasi dia. Dia ada unit khas dia. So mungkin masyarakat di luar sana nak tahu apa beza yang kat mana yang Pastak akan masuk kalau dalam satu-satu operasi itu, ataupun kat mana, ataupun dia orang ni kalau tiada tugasan special, adakah dia orang juga buat kerja-kerja rutin yang biasa atau memang dia orang khas untuk standby je? Nak tahu juga tuan. Untuk makluman tuan dan semua, pasukan tactical khas ni tuan, dia ada tugas dan peranan yang berbeza lah daripada anggota ataupun pegawai Jabatan Immigration Malaysia yang biasa lah. Kalau yang biasa ni tuan, kita tengok kepada bahagian penguasaan lah. Bahagian penguasaan ni dia memfokuskan kepada pendatang asing tanpa izin, maksud saya parti lah. Parti yang kita boleh lihat dengan mata kasar tuan. Visible. Maknanya pergi di petrolpam, pergi di construction, nampak. Tetapi apabila melibatkan Pastak ni tuan, dia melibatkan operasi-operasi yang berisiko tinggi. Khususnya sindiket, melibatkan sindiket pemberdagangan manusia tuan, penyeludupan migran, sindiket pemalsuan dokumen. Bila melibatkan sindiket ni tuan, dia punya risiko tu berbeza. Sebab hukuman dia juga berbeza. Sebagai contoh tuan, apabila melibatkan sindiket, kalau parti biasa tuan, dia tak kisah kalau ketangkap pun. Tetapi sindiket ni, dia beroperasi untuk meraih keuntungan yang besar. Dan sebagaimana atau seboleh mana pun dia cuba meloloskan dirilah daripada tangkapan oleh pihak immigration. Tetapi dengan pasukan tactical khas, dengan kemahiran, keupayaan yang telah dipelajari, keupayaan untuk menangkap tu atau membentras sindiket ni lebih tinggi lah. Ya. Maknanya kalau tak ada operasi khas tu seperti yang tuan nyatakan tu, mereka banyak menghabiskan kerja dengan latihan ke atau macam mana tuan? Okey tuan, sebab kita ada base di Ibu Pejabat kan. Kita ada di bahagian perisikan dan operasi khas. Selain daripada mereka keluar di lapangan, mereka juga membuat kerja-kerja seperti collection informasi tuan. Buat riki-riki. Kita juga spy dan sebagainya. Mereka juga ada kemahiran. Kita ada depo tahanan tuan. Dia juga jaga depo tahanan untuk high risk personnya tuan. Selain itu mereka juga seperti tuan maklumkanlah, latihan itu satu makanan bagi mereka lah tuan. Mana hari-hari perlu ada latihan dan perlu ada ketetapan yang ditetapkan oleh unit lah. Mana KPI, maknanya kalau you kena lari 50 km dalam tempoh seminggu, 2 minggu you kena capai lah. Tuan, nama sebelum kita nak rehat ni tuan, nama Pastak tu sendiri, ini unik sikit. Boleh tuan uraikan kenapa Pastak? Okey dah, sebenarnya dia elemen yang penting dalam Pastak tu tactical dan khas tuan. Tactical melibatkan strategic planning, strategic action dan sebagainya. Tapi khas ni special. Kalau banyak dalam jabatan, dia tak panggil Pastak lah tuan. Sebab dia satu dalam jabatan, dia khas. Kita ambil wording daripada tactical dan khas tu, kita gabungkan tuan. Tu yang dapat Pastak tu kan. Itulah timbulnya nama pasukan tactical khas. Kalau nama pun. Baik, kita akan rehat sebentar, kita akan kembali selepas ini. Terima kasih. Baik, kita kembali lagi bersama dengan tadi Tuan Muhammad Anas Muhammad Zarib, iaitu pengarah bahagian perisikan dan operasi khas Jabatan Immigration Malaysia. Tadi untuk 15 minit pertama kita dah tanya asal-usul Pastak, kenapa nama tu Pastak. Ni saya nak tanya satu ni soalan tuan. Bila saya kaji-kaji ni, saya tengok tadi tuan dah cakap dah antara peranan utama yang dimainkan oleh
oleh PASTAK ni. Cuma kita nak, mungkin tuan boleh huraikan dengan lebih lanjut, apakah peranan utama PASTAK ni dalam operasi yang dijalankan oleh immigration ni tuan? Silakan. Okey, terima kasih tuan. Tadi saya disebutkan berkaitan dengan pemandangan dengan orang dan sebagainya tuan. Dan sekarang tuan, kegiatan-kegiatan parti ni telah berubah lah tuan, mengikut peredaran zaman. Dan lazimnya bila melibatkan PASTAK, mereka antara tugas dan peranan mereka semasa operasi tuan, yang pertama adalah memastikan operasi itu berjaya. Khususnya melibatkan pemandangan dengan orang. Ya. Yang kedua, mengurangkan atau meminimalkan ancaman tuan kepada pegawai-pegawai penguasa yang lain semasa pelaksanaan operasi. Yang ketiga, antara peranan lain yang kita lakukan tuan adalah mengiring kawal, melibatkan OKT yang berprofil tinggi lah tuan. Sama ada bagi tujuan pengusiran ataupun tujuan dibawa ke depo tahanan. Itu. Yang keempat, antara tugas-tugas lain tuan, kita kerap kali dipanggil oleh bahagian penguasa bila melibatkan operasi-operasi berskala besar dan berisiko tinggi. Mereka akan jemput pasukan taktikal lah tuan, untuk memastikan keselamatan pegawai semasa operasi selamat dan selesai. Itu antara peranan dan fungsi PASTAK yang kita tengok. Ya. Maknanya adakah semua operasi memerlukan kehadiran PASTAK? Tak perlu kan? Bukan semua. Hanya operasi-operasi tertentu je yang terdapat keperluan untuk PASTAK hadir. Maknanya dia bergantung kepada ibu pejabat lah tuan. Betul. Di semua negeri ada PASTAK? Tak ada tuan. Hanya di ibu pejabat? Hanya ada di ibu pejabat saja. Maknanya PASTAK boleh diatur gerak anytime? Betul. Oh, okey. Biasanya bagaimana ia digerakkan? Okey tuan. Sebagai mana tuan tanya saya tadi kan, bila mana dia digerakkan, bagaimana dia diatur gerak. Bila mana tu tuan, dia tiada masa yang ditentukan lah. Betul. Tiada tarikh ditentukan. Bila melibatkan pasukan taktikal ni ataupun elite team kan, dia tak terikat dengan masa dan juga tarikh. Sebagai contoh, kita tengok Raya Haji tu tuan, apabila terdapat keperluan kita untuk menjaga tahanan berisiko tinggi, maka pegawai-pegawai PASTAK tak boleh bercuti lah tuan Raya Haji. Maknanya dia kena berkorban lah untuk jaga tahanan tersebut. Okey, bagaimana dia diatur gerak tuan? Kalau ikut PASTAK ni diketuai oleh seorang komander lah, dan dia hanya akan menerima arahan daripada komander berkenaan sahaja. Okey, justru itu apabila terdapat keperluan untuk atur gerak tuan, mana-mana bahagian yang memerlukan khidmat PASTAK ni, dia akan mohon dengan bahagian perisikan dan operasi khas lah. Dan komander akan keluarkan perintah gerakan, yang mana semua anggota PASTAK akan akur dan mematuhi lah perintah gerakan berkenaan. Itulah bagaimana kita atur gerakan lah pasukan taktikal khas. Bahasa mudahnya, dia hanya menerima arahan daripada seorang. Betul. Dia tak ada dengar campur-campur daripada komander saja. Daripada komander saja. So apa saja arahan komando, dia akan komander dia akan bergerak lah. Betul. 24 jam tak ada masalah. Tak ada masalah. Tiada tempoh masa tertentu lah kan. Jadi orang mungkin nak tanya, apa pula beza? Tadi kita dah sebut sikit lah tapi mungkin tuan boleh huraikan lagi, apa pula beza PASTAK dengan pasukan penguat kuasa dalam immigration yang lain? Sebab tengok ni gambar ni, PASTAK ni sekali lagi tuan, kalau yang lebih khusus lah. Okey tuan. Saya perincikan kepada mungkin 2-3 elemen penting lah tuan. Boleh? Yang pertama, tugas dan tanggungjawab tuan. Okey. Apabila kita lihat kepada tugas dan tanggungjawab, pasukan penguat kuasa biasa ni tuan, dia hanya menangkap parti-parti yang kita boleh lihat secara zahir, yang tidak mendatangkan zahir. Maknanya kita boleh nampak fizikal lah, tidak mendatangkan ancaman dan sebagainya tuan. Tetapi apabila melibatkan PASTAK, dia melibatkan operasi-operasi besar yang berkemungkinan boleh mendatangkan ancaman kepada kepegawai. Khususnya melibatkan sindiket-sindiket yang saya sebutkan tadi lah tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila melibatkan latihan tuan. Kalau latihan, bagi PASTAK, latihan dan modul latihan dikendalikan sendiri oleh bahagian perisikan dan operasi khas bersama beberapa agensi yang lebih pioneer dalam melibatkan special team ni tuan. Tetapi bagi latihan pegawai penguasa biasa, dia akan mendapat latihan penguasaan daripada pihak Akademi Immigration Malaysia. Kita ada satu pusat latihan. Semua akan pergi ke akademi lah untuk latihan penguasaan biasa. Tetapi untuk PASTAK, memang modul ni dipegang oleh bahagian perisikan dan operasi khas. Itu yang kedua lah tuan. Manakala yang ketiga, ia melibatkan elemen disiplin dan
tata tertib tuan, integriti. Bukan saya cakap pegawai lain tak ada disiplin dan sebagainya tuan, tetapi sebagaimana pegawai lain dalam Jabatan Immigration Malaysia yang perlu akur dengan peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib ataupun kod etika jabatan, tetapi PASTAK ada lebih kan. Dia kena extra Dia kena tambah lagi satu. Maknanya dia ada satu arahan tetap Ketua Pengarah bilangan 2 tahun 2021 tuan. Berkaitan prosedur pengoperasian pasukan taktikal khas. Maknanya dalam tu dah mention dah apa disiplin yang perlu. Maknanya dia ada 3 pula tuan. Kalau pengoperasi biasa ada 2 saja, dia tambah lagi satu tuan. Nah, itu yang membeza. Maknanya jadi PASTAK ni bukan lesen tu jadi gila lah. Bukan. Dia kena betul-betul ikut peraturan, betul. SOP. Betul tuan. Kalau macam tu tuan, kerjasama dengan pasukan uniform lain pula macam mana? Kita memang sentiasa bekerjasama dengan pasukan. Sentiasa tuan. Ada operasi yang kita kuasakan secara bersama tuan. Last year ada satu agensi buat operasi bersepadu dengan kita tuan. Dan this year pun ada tuan. Cuma kita silentkan lah nama agensi tu tuan. Tetapi memang kita collaborate dengan beberapa agensi tuan. Dan terdapat juga agensi yang datang untuk mendapatkan khidmat nasihat kita lah tuan, berkaitan dengan pasukan taktikal khas. Dan kita sedia membantulah. Sebab masing-masing ada pengurusan. Ada pengurusan. Jadi mungkin agensi ni tak ada, dia ada dekat immigration. Ada yang immigration ada, tak ada dekat ni kan. Betul, jadi masing-masing bekerjasama. Saling lengkap melengkapi tuan. Saling lengkap melengkapi. Tuan, ni satu benda lah tuan. Dia satu-satu occasion ni, satu-satu benda ni dia mesti ada susu galuk ataupun cerita di sebaliknya. Kan contohlah dulu bila kewujudan UTK ada, sebab masa tu ada kegiatan orang kata ancaman subversif, komando dulu sebab ancaman konfrontasi dan sebagainya. Mungkin PASTAK ni pun ada cerita ni, kenapa dia boleh diwujudkan ni. Boleh tuan kongsi dengan penonton kita? Boleh tuan. Pada tahun 2017 tuan. Pada tahun 2017 belum ada kewujudan PASTAK secara hakikinya. Dan ada terdapat satu penugasan tuan, untuk kita buat tangkapan melibatkan satu warga negara, yang tak perlu saya mentionkan negara mana tuan, tetapi beliau merupakan salah satu bekas tentera yang cuba menggulingkan kerajaan berkenaan. Dan apabila beliau gagal untuk menggulingkan kerajaan, maka beliau lari ke Malaysia tuan. Dan kita mendapat arahan untuk mencari dan memberkas menangkap warga negara berkenaan. Cuma tuan, masa tu belum ada PASTAK. Kita tak tahu nak tuju pada siapa, sebab dia di luar bidang dan fungsi tugas immigration yang sebenar pada mulanya. Dan apabila melibatkan warga asing, memang relate dengan akta immigration dan terlibatlah dengan immigration. Dia ni orang luar. Betul, yang nak gulingkan negara dia. Betul. Dia dalam percubaan untuk gulingkan negara dia. Dia adalah bekas tentera. Cuba menggulingkan kerajaan, tetapi gagal, dia lari ke Malaysia lah, tuan. Itu adalah permulaan. Tahun bila tu tuan? 2017 tuan. Bermula pada situ tuan. Bila kita dapat tas tu, kita merasakan terdapat sudah keperluan kepada Jabatan Immigration Malaysia untuk mewujudkan satu pasukan taktikal khas. Maknanya apa-apa tugas yang tidak berkaitan dengan fungsi mana-mana peranan bahagian yang lain akan diserahkan kepada pasukan taktikal khas. Itu adalah permulaan. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, setengah jam pertama tadi kita dah bersama dengan Tuan Azni, iaitu Pengarah Bahagian Perisikan dan Operasi Khas. Untuk segmen kedua kita akan bersama dengan seorang lagi pegawai. Kali ini kita akan bertanya tentang operasi-operasi yang terlibat. Apa pun, terima kasih Tuan Azni. Terima kasih tuan. Semoga kita berjumpa lagi. Kita akan kembali selepas ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam madani kepada anda di luar sana untuk mendapatkan ataupun menyalurkan maklumat berkaitan dengan aduan parti. Tuan-tuan dan puan boleh emailkan aduan anda ke aduan party_hq@imi.gov.my dan juga aduan atas talian iaitu SISPA imi.spad.gov.my ataupun terus menelefon di talian 03-880-1347. Sekian, terima kasih. Baik, kita kembali sekali lagi bersama Jabatan Immigration Malaysia bersama pasukan PASTAK-nya. Tadi dalam 30 minit pertama kita dah bersama dengan Tuan Azib dan sekarang ini kita bersama dengan penolong pengarah Immigration bahagian perisikan dan operasi khas Tuan Azni bin Abdul. Assalamualaikum Tuan Azni. Terima kasih kerana bersama eksklusif bersama Syaril. Tuan, tadi setengah jam pertama tadi kita dah dapat gambaran sedikit dah tentang apa itu PASTAK, sejarah penubuhan, pemilihan dan sebagainya. Tuan, sebagai seorang penolong pengarah Immigration, apa pandangan Tuan bagaimana kehadiran PASTAK dalam operasi memberi kesan kejayaan dalam satu-satu misi, Tuan? Terima kasih. Ya. Daripada peranan sendiri, peranan PASTAK itu sendiri, kita cuba untuk neutraliskan kalau ada ancaman. Kita tak, sebab sebelum kita memulakan satu operasi, kita akan startkan dengan perisikan. So ada kemungkinan ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh pegawai-pegawai yang akan melakukan operasi itu. So anggota PASTAK akan jadi barisan hadapan untuk kita neutraliskan. Sebabnya dalam banyak operasi di immigration ni, kebanyakannya kita lebih kepada dokumen. Ya, untuk betul, cek dokumen. Sebab immigration ni dengan pasport dia sebenarnya kan. Tapi berkemungkinan bila membabitkan macam sedikit, dia akan lebih agresif. So kita tak nak benda tu, keselamatan pegawai kita utamakan. So kita tak nak pegawai akan rasa ancaman-ancaman tu, kita akan block dulu untuk pegawai kita menjalankan. Sebab kita akan ada pemeriksaan. So sebelum benda tu berlaku, keselamatan pegawai kita utamakan. So untuk menjamin kejayaan, kita tak naklah bila pergi tak boleh nak buat operasi yang kita rancang. Ya, betul. Itu tujuan utama bila PASTAK join dengan operasi tersebut. Okey. Tuan, mungkin apa nilai tambah, added value yang dibawa oleh PASTAK ni? Secara ad whole lah, apa nilai tambah yang dibawa? Selain daripada memastikan kejayaan suatu operasi, kita nak menunjukkan bahawa Jabatan Immigration ni bersungguh-sungguh dalam menangani isu-isu pendatang lah, terutama parti pendatang tanpa izin. Di samping untuk imej jabatan, kita bukan sekadar pergi operasi dan balik tanpa ada hasil. So kita nak confirm 100% memang kita pun nak rakyat rasa selesa lah. Sebab kebanjiran memang kita faham kebanjiran dalam Malaysia ni. So kita nak neutralkan benda tu, kita akan rasa selesa. Bila adanya PASTAK ni, so nampak kesungguhan immigration untuk menangani isu parti ni. Betul.
Yalah, bila masyarakat tengok kan, dia nilai tambah lah. Kadang-kadang masyarakat ni dia tak pasti bila tengok pendatang, dia terus cop pendatang tak berizin. Sebab betul. kita ada pendatang yang dengan izin untuk bekerja kat Malaysia. Bukan semua yang datang tu kosong lah Betul, istilahnya. Tuan, bila bercakap tentang operasi ni, tak sah lah kalau kita tak tanya pengalaman Tuan dan tim lah. Kalau boleh lah masyarakat nak tahu ni, antara orang kata komando polis cabaran dia lain, komando askar ni cabaran dia lain. Ni orang anggota elite immigration ni Tuan, kongsi sikit Tuan. Okey, anggota PASTEC pun sebenarnya manusia biasa kat Tuan. So setiap kali ada operasi dengan maklumat risikan yang kita dapat, kita tak boleh lari daripada tanda tanya, persoalan. So bila tiap kali dijemput ataupun kita buat operasi kita akan, kenapa kita dijemput? Kita akan tertanya. Betul. Sebab kita akan tertanya apa ancaman, apa risiko yang akan kita hadapi. Tapi dengan training dan latihan yang kita ada, apa pun kita akan harung lah benda tu. So dia tak akan jadi benda tu sebagai halangan lah. So kita akan risau, memang ada sebab keselamatan kita, nak menjamin tak keselamatan tak ada pegawai kan, yes. Yelah, kalau saya yang anggota PASTAK pun, pasal apa dia bagi kita? Kita akan tanya. Tapi latihan kita dah bagi. So ancaman, first kali kita nak keselamatan pegawai yang menyertai operasi itu dengan keselamatan orang awam. Sebab kadang-kadang parti ni bila membabitkan, yelah dia dah mengaut keuntungan yang besar sedikit ni, pemalsuan dan sebagainya, dia akan cuba meloloskan juga. Betul. So kadang-kadang rempuhan dia ni sebagai contoh, kalau ni cerita-cerita yang lama lah. Kita pernah pergi macam kilang kotak. Setiap pekerja dalam tu dia ada pisau lipat. So setiap barangan yang ada pada dia tu boleh jadikan senjata. So kita kena neutraliskan dulu benda tu, dan baru pegawai lain boleh untuk semak. Dia orang pakai pasport apa, pakai pas apa. Itu tujuan dia. Orang nak lepas diri ni apa depan mata Tuan Betul. Semua akan jadi senjata. Semua jadi senjata. And then satu perkara Tuan, kita deal dengan imigran ni, dia tak banyak sikit, dia ada hubungan, dia lah diplomatik juga. Kan sebarang ke salah tindakan ke apa ke, dia akan jadi panjang cerita lah. Sebab dia melibatkan negara-negara luar tu pun nak kena jaga Tuan. Betul. Tu yang kita kita kena betul-betul berhemah lah. Kita akan, action kita lebih kepada feedback yang dia bagilah. Kalau kita kata okey, semua beratur duduk diam, dia okey lah. Kalau feedback dia tu lain, kita kena bersedia. Sebab kita bukan mengancam dia, kita mengelak pada ancaman untuk kita, untuk pegawai kita di lapangan tu. Betul. Ini Tuan, bila kata operasi ni lah, at the end of the day Tuan pun adalah manusia juga. PASTAK ke apa ke, manusia juga. Kan kadang-kadang tu, dia bukan kadang-kadang lah, selalu kita berhadapan keadaan yang meruntun jiwa dan emosi. Ini nak tangkap dengan anak yang sedang menyusu lah, dengan orang tua lah, wanita yang dah berumur. Ini ada pertimbangan emosi Tuan dan juga tugasan sebagai PASTAK ni. Macam mana Tuan? Biasanya kita akan untuk kanak-kanak dan wanita ni lain lah dia punya ni. Tapi jarang sangat lah kanak-kanak ataupun wanita ni yang agresif. So kita akan bertenangkan. Cuma undang-undang tetap undang-undang, tanpa ada kompromi. So salah tetap salah lah. Cuma kita tak adalah, action kita tu bukan untuk menunjukkan kekejaman atau kita balas dendam, tak ada. Kita akan neutraliskan tu, dan kita lebih kepada memutihkan lah mana-mana yang tak betul tu, kita akan cuba clearkan. Tuan, bagaimana Tuan melihat semangat dan determination anggota Tuan dalam PASTAK? Alhamdulillah, dengan latihan dan semua semangat yang khusus ataupun jati diri yang kita bagi pada anggota PASTEC ni, Alhamdulillah so far saya tengok masing-masing faham dengan tugasan masing-masing. Dan kenapa diorang diberi gelaran tactical khas tu, diorang faham.
bukan semua pegawai immigration boleh buat apa yang dia orang buat lah. Cuma saya selalu berpesan dengan pegawai saya, walau ilmu menggapai langit, akar tetap mencengkam ke bumi. Kita tetap pegawai immigration yang biasa. Cumanya ada kelebihan dengan training dan kursus yang kita bagi tu, ada kelebihan pada kita dan kita gunakanlah. Setakat ni tak ada lagi halangan yang tak mampu kami tempuh lah tuan. Mungkin ada 7 pasta. Ni tuan-tuan jangan confuse saya dengar dari tadi pastek. Saya duk guna pasta tak kisahlah tu. Ejaan tu sama je. Pasta tak apa. Kan saya ni orang awam ni dia ikut ejaan. Okey. Tuan, mungkin hala 7 pastek dalam JIM. Kalau ikutkan semangat kita nak jadikan semua pegawai immigration ada ilmu untuk pastek ni. Betul. Tapi training ni bukan semua orang boleh buat. Sebabnya kita dengan MDIO, dia ada training yang mencapai tahap. Contohnya kalau umur 30, training yang dibagi tu sepatutnya you boleh pergi tahap ni. So bila kita macam refuse untuk buat sampai ke tahap tu, maksudnya kita mencabar mental kita. Sebenarnya kekuatan tu ada, cuma kadang-kadang bila mental tu down, kebanyakannya yang macam baru-baru ni kita buat pengambilan baru yang datang 53 orang, yang lepas 20 je. So itu baru 50% daripada yang sepatutnya kita ambil, sepatutnya yang dapat training untuk khusus asas nanti daripada MDIO tu. So kalau umur dia 20, kita akan push dia sampai ke level yang sepatutnya di 20 tu. Bila dia tak boleh tu maknanya mental, kita nak push mental dia tu. So benda-benda tu yang kita nak ada dekat setiap pegawai immigration level. Tapi biarlah bukan semua boleh, sebab kita ada masalah kesihatan. Itulah bila kita pasal benda tu tuan. Kan of course kita akan sampai certain age, kita punya prestasi akan menurun. Dah mula dah penyakit 3 serangkai lah. Jadi adakah mereka akan kekal di situ atau bagaimana tuan? Kalau ikut pada sebab pastak ni dia ada arahan tetap dia sendiri. Di usia 40 memang kita bagi kelonggaran lah. Dia akan lebih kepada teori, dia akan bantu untuk kejurulatihan. Tapi seandainya dia fit untuk buat benda-benda tu, dengan ada laporan perubatan dan ada tanda tangan, maksudnya dia tak boleh claim apa-apa lah, maksudnya jika ada sesuatu, maknanya willing benda tu. Sebab yang dia orang pergi training ataupun pemilihan ni atas sukarela, bukan diwajibkan. Tak, maknanya semangat immigration dia orang kuat. Saya yang saya respect dengan anggota pastak tu. Bukan semua orang di Jabatan Immigration boleh buat benda tu. Jadi bila ada semangat tu, kita kena support. Dan di usia 40 kalau dia nak keluar baris, kita bagi. Keluar baris lah. Tapi sebab immigration banyak bahagian-bahagian lain. So, kalau dia kata masih berminat, kita akan gunakan pengalaman itu. Kepakaran tu pun penting juga pengalaman dia kan. Kejurulatihan pula lah untuk mendidik. Tuan, saya nak tanya satu soalan sensitif lah. Okey. Nanti orang masyarakat ingat pastek ni kaki pukul immigration. Bila pastek datang, matilah kita. Kan dia akan ada persepsi-persepsi tu. Kan maknanya ini ni ganas ni kan. Ini kalau datang matilah kita. Itu pula macam mana tu? Explain sikit. Kadang-kadang saya rasa benda tu perlu untuk, sebab kita berani kena benar lah. Kalau dia betul dia bukan parti, dia memang datang bekerja, saya tak rasa dia akan agresif, tak ganas. Sebab macam polis dia ada scout anjing dia tu kan. So bila ada anjing orang jadi takut. So tujuan kita adakan pastak ni supaya orang tahu yang kita bersungguh-sungguh dan menunjukkan gerun bagi orang, janganlah langgar peraturan, janganlah langgar undang-undang kan. So benda tu memang saya rasa perlu. Tapi tak adalah kita semata-mata datang untuk menunjukkan keganasan, tak ada. Kalau benda tu terkawal, alhamdulillah kita kerja pun mudah. Betul. Kita pun bukan nak pukul orang kita je ada undang-undang peraturan. Cuma saya clearkan di sini, saya pula kan. Maknanya kalau tuan-tuan tak nak berhadapan dengan neutralisasi daripada pastek, orang minta bagi je. Betul. Minta pasport ulu je. Yes. Tak payah nak melari merempuh satu pasal ni tuan. Tak payah.
Tuan, bagi pegawai dan anggota Jabatan Immigration Malaysia yang tengah tengok Tuan sekarang ni, bila dah tengok Pastek ni, inilah, macam best lah. Nasihat Tuan. Boleh, kita baru je tutup permohonan dan kita baru je buat pemilihan awal hari itu. Mungkin dalam masa akan datang kita dalam proses untuk menambahlah pegawai-pegawai Pastek, sebab pegawai Pastek kita satu Malaysia. Kita ada pegawai-pegawai yang di state, di negara yang bila kita semboyan baru dia orang datang lah untuk jadi kita punya mata dengan telinga kita di state-state lah. So seandainya ada pegawai-pegawai immigration yang berminat, kita akan keluarkan iklan dan boleh dia orang buat permohonan. Ada syarat-syarat yang dia orang perlu fulfill lah benda tu sebelum menjadi anggota Pastek. Okey, itu bagi pegawai dan anggota. Bagi masyarakat di luar sana, apa yang Tuan nak bagi tahu tentang kehadiran Pastek dalam satu-satu operasi? Untuk masyarakat tak perlu bimbang lah bila kehadiran Pastek tu bukanlah bermaksud yang target kita tu akan jadi ancaman atau berisiko. Sebab kita akan dahulukan keselamatan awam, keselamatan pegawai yang kita tak perlu nak jadi risau lah bila ada pegawai Pastek. Maksudnya kita cuba nak mententeramkan keadaan. Kita bukan nak mengeruhkan lagi. So harap masyarakat bagi support lah. Cumanya balik pada undang-undang, jangan jadi sebahagian daripada yang melanggar undang-undang lah. Yalah, keyword dia beri kerjasama. Yes, beri kerjasama. Tuan-tuan, kalau berhadapan dengan Jabatan Immigration, tak kisahlah pegawai kuasa biasa ke ataupun Pastek, beri kerjasama. Kalau dah rasa semua komplit tu, nak risau apa tuan kan? Betul. Tapi kalau tak komplit pun kenalah serah diri. Janganlah sebelum dineutralisasi, ayat tuan sendiri dineutralisasi kan. Okey, sila beri kerjasama. Baik tuan, terima kasih banyak. Kami sangat berbangga kerana bersama Pastek ataupun Pastak terpulang pada tuan-tuan, tapi yang pasti Pastek adalah barisan hadapan operasi immigration. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.